sistem kesihatan dekat negara kita. What's happening dengan sistem kesihatan kerajaan kita sekarang. Okay, baru-baru ni Dr. Luke dapat satu kes patient Dr. Luke, kawan baik Dr. Luke. Dia mengalami appendix, penyakit yang memerlukan pembedahan segera. Kalau dia pecah, dia boleh menyebabkan infeksi dalam bahagian perut semualah. Kita punya abdomen lah. Semua bahagian emergency sentiasa penuh. Kekurangan doktor. Beginilah masalah yang tak pernah ada ending dia. Doktor dia buat diagnosis, turulah appendicitis. Okay, apa imaging dia buat? Dia buat abdominal x-ray. What can you see in an abdominal x-ray? My dear fellow doctors, can you see an appendix? I was in the surgical department for quite some time. Appendix minimum kita perlukan at least ultrasound lah. So imaging proper, we need ultrasound. Do it. Why? Kenapa tak buat? Appendix. It's appendix. It's appendicitis. It's emergency. You're supposed to push the patient to OT to do if you can't do a laparoscopic appendicectomy, buatlah open appendicectomy. Guys, wait dengan alasan no bed. End up dia jadi sakit, dia jadi teruk, hujung-hujung pom, lepas 3 hari push naik buat baru dapat bed. Manusia kena be treated equally. Sama ada dia kaya, dia miskin, dia ada duit, dia tak ada duit. Nyawa adalah tetap sebuah nyawa.